Red Bull Leipzig gagal layak ke UCL, Europa League, malah ke Conference League pun mereka tak layak. Assalamualaikum dan salam sejahtera geng-geng bola. Selamat kembali ke channel Hisham Football Talk. Semacam biasa, aku ada dekat sini nak ambil dekat hampa semua pasal dunia perpindahan bola sepak. Dan hari ini kita ada perkembangan yang sangat-sangat panas berapi pasal tiga nama besar. Nico Williams, Ryan Cherki dan juga Benjamin Sesko. Dan satu cerita penting yang melibatkan tentang Jurgen Klopp. Jom kita mulakan. Kita mula dengan satu cerita sangat-sangat eksklusif. Jurgen Klopp hari ini dia telah tampil dan buat kenyataan katanya belum ada apa-apa yang dimuktamadkan dengan AS Roma walaupun beberapa media tengah rancak tentang spekulasi ini. Dan penting sebab dalam masa yang sama kumpulan Red Bull tengah hadapi detik paling sukar dalam sejarah mereka. Bayangkan Red Bull Aziz, mereka gagal layak ke UCL, Europa League, malah Conference League pun mereka tak dapat. Ini kali pertama sejak musim 2016-2017 mereka tak beraksi di pentas Eropah. Dan bila sebut tentang Red Bull, kita kena cakap sikit pasal striker mereka, iaitu Benjamin Sesko. Daripada apa yang aku baca, daripada apa yang aku faham, Benjamin Sesko sama juga situasi macam Xavi Simons bakal tinggalkan Leipzig pada musim panas ini. Banyak kelab sedang duk usah dia, duk pantau dia, tapi tak pelik pun sebab walaupun musim ni Leipzig tercungak-cungak di atas Liga dan di atas padang, Sesko tetap sumbat lebih 20 gol. Kadang-kadang main dekat sayap bukan posisi nombor 9. Bakat luar biasa ni sangat berbisa. Dan kita jangan lupa yang Arsenal antara kelab yang minat sangat-sangat dekat dia. Nama dia masih dalam senarai utama Mikel Arteta, pengurus Arsenal. Tapi situasi masih lagi terbuka, banyak kelab sedang bersaing dan perpindahan ini kita kena follow lah rapat-rapat supaya tak ketinggalan cerita-cerita yang terkini. Sekarang kita sembang pasal Ryan Cherki, pemain kreatif dari Lyon. Dia dijangka tinggalkan kelab pada musim panas ini. Tapi klausul dia ni bukan jenis bayar terus boleh ambil dia. Dortmund dah cuba dapatkan dia pada Januari yang lepas. Tapi Lyon sangat tegas dalam rundingan. Klausul tu tak sah. Di Perancis, klausul perpindahan tak semudah negara lain. Semuanya kena runding direct dengan kelab. Minat datang bukan dari Jerman saja. Kelab-kelab FPL, Liverpool, MU, Arsenal semua duk tengah usia pemain tersebut sebab dia memang salah satu pemain berbakat lah, pemain muda yang paling berbakat lah sekarang. Cherki terbuka untuk berhijrah ke England. Agent dia tengah nilai semua pilihan yang ada dan semua tawaran yang ada. Profil dia sangat-sangat menarik. Sesuai untuk jadi playmaker di belakang striker utama. Paris Saint-Germain pada berminat pada Januari yang lepas, tapi sekarang ni macam tak ada sebarang rundingan aktif dah. Kalau ada perubahan nanti aku akan adik dekat hampa. Buat masa ini Jerman, England dan mungkin Itali nampak sebagai destinasi yang lebih logik untuk Ryan Cherki. Dan last sekali, satu nama besar yang makin hangat diperkatakan iaitu Nico Williams, Presiden Barcelona, Joan Laporta. Baru-baru ni buat kenyataan, dia kata tahun lepas Nico ni antara salah satu calon yang dia minat untuk bawa masuk ke Barcelona, tapi mereka akhirnya telah memilih Dani Olmo. Kini Laporta pun dia kata, saya fikir kami akan pertimbangkan pemain lain. Maknanya apa? Maknanya Barca mungkin dah tarik handbrake pasal Nico Williams ni. Mereka mungkin tak akan dapatkan Nico Williams ni. Harga kuasa pelepasan dia sekitar 50 juta. Lebih kurang macam Lee Hudson juga. Tapi tu belum masuk lagi cukai, komisen, ejen dan gaji pemain tersebut. Keseluruhan package amat mahal geng. Tapi bukan hanya Barca, Chelsea dan Arsenal pun duk tengah usia dan tengah pantau pemain Nico Williams ni. Kedua-dua kelab perlukan pemain sayap dan penyerang musim panas ini. Chelsea nak reset squad, Arsenal pula nak tambah punch dalam serangan. Tapi keputusan akhir di tangan Nico sendiri. Dan jangan lupa, Nico dia ni sangat sayang dekat Bilbao. Dia lahir dekat sana, main untuk Athletic Bilbao. Keluarga dia pun dari situ. Nak pujuk dia untuk keluar daripada kelab bukan satu perkara yang mudah. So, hampa rasa macam mana? Nico Williams, Benjamin Sesko, Ryan Cherki, hampa rasa siapa paling sesuai main kat FPL musim depan? Komen dekat bawah. Aku nak baca pendapat hampa semua. Jangan lupa tekan like, share video ini, hidupkan loceng dan subscribe channel ini untuk segala update perpindahan pemain. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.